Okey, sekularisme. Fahaman yang memisahkan urusan agama daripada urusan pemerintahan, politik, pentadbiran negara. Okey. Agama dianggap urusan peribadi. Kau nak solat lah. Bisnes lah. Lah cakap pasal dosa pahala pula. Macam tu Kau nak urusan syurga neraka, tak payah terlibat lah dengan bisnes. Antaranya lah ayat-ayat begitu kan. Undang-undang dan dasar negara dibuat berdasarkan pertimbangan manusia, perlembagaan dan rasio umum, bukan semata-mata hukum agama. Sebab itu, undang-undang perlu berdasarkan pada hukum agama lah. Okey. Sebab itu, dengan agama boleh membawa keadilan. Okey. Okey, contoh. Kerajaan tidak dikawal oleh institusi agama. Semua rakyat diberi hak yang sama walaupun berlainan agama. Okey. Sekolah atau pejabat kerajaan mungkin tidak menjadikan agama tertentu sebagai dasar rasmi. Okey. So, ini antaranya lah contoh-contoh. Okey. So, kita ada JAKIM. Negara kita ada JAKIM kan. JAKIM. Okey. Okey, unsur utama sekularisasi. Ini detachment of nature, pembebasan alam tabi'i daripada tafsiran keagamaan. Dia alam tabi'i ini tak digabungkan dengan elemen agama. Desacralization of politik, penafian kepimpinan yang disahkan oleh agama. Okey. Deconsecration of values, penafian kesucian dan kekekalan nilai-nilai hidup. Nilai hidup pun dipisahkan daripada agama. Okey. So ini adalah unsur-unsur utama sekularisasi. Sekularisasi ni apa? Proses. Sekularisasi ni satu proses tau. Dia satu proses. Satu proses untuk memisahkan hal ehwal agama, keagamaan dengan kehidupan manusia. Itu adalah proses sekularisasi. Adakah proses sekularisasi berjalan sebelumnya? Ya, sampai sekarang berjalan. Adakah ia berhenti? Tak berhenti. Semenjak dia lahir dulu sampai sekarang tak berhenti sekularisasi ini. Okey, ini perubahan pemikiran falsafah barat. Okey, teosentrik. Segala proses kehidupan berpaksikan kepada Tuhan. Okey. Anthropocentrik, pemikiran yang memandang manusia sebagai keutamaan alam semesta. Kita ada modernisme dan ada pasca modernisme. Nanti kita telitikan satu persatu. Okey, ini di manakah barat dalam perkembangan pemikiran? Okey, tahun 14 hingga tahun 16, 200 tahun, mereka berada dalam zaman gelap. Tapi sebelum itu, umat Islam, terutamanya di negara-negara seperti di Timur Tengah pun semua dah berada pada zaman cerah. Bila lahirnya Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah, maka tamadun Islam mula tersebar. Akidah Islamiah, politik Islam, ekonomi Islam, pendidikan Islam, dasar budaya Islam dan sebagainya tersebar luas ke seluruh pelosok dunia. Okey, so zaman jahiliah yang dipelopori oleh orang Quraisy pada waktu itu telah dipecahkan dengan kedatangan Islam. Okey, tersebarnya Islam dan selepas itu berlaku Renaissance, Galilei. Okey. Dan tahun 1650 berlaku proses pencerahan. John Locke, Descartes, Hume, Immanuel Kant, antara tokoh-tokoh falsafah. Nampak? Perkembangan pemikiran dilakukan oleh tokoh-tokoh falsafah. Dia bukan bercakap pasal teknologi dulu. Teknologi ni selepas itu. Bila geng-geng ni bercakap pasal
untuk apa maju, untuk apa hidup, benda-benda macam tu. So lepas tu baru ada proses mempelopori dunia kejuruteraan, perindustrian, kilang dan sebagainya. So diorang hantar tentera-tentera untuk menakluk kawasan baru, untuk mendapatkan hasil mahsul negara-negara tersebut dan dibawa balik hasil tersebut dan dibina proses perindustrian yang cukup hebat di negara mereka. Okay. Seterusnya, modernism dan pasca modernism. Modernism 1900 selepas 100 tahun berlaku pasca modernism. Nanti kita bandingkan apa perbezaan antara modernism dengan pasca modernism. Okey, modernism muncul pada bersamaan kebangkitan Renaissance setelah berakhirnya zaman gelap, sekira pada tahun 1900. Okey. Bermula sekitar tahun abad ke-18 dengan adanya gerakan Enlightenment yang dibawa oleh golongan ahli-ahli falsafah Enlightenment seperti Immanuel Kant di negara Jerman, John Locke dan David Hume di Britain. Okey, Barat dia menganggap, golongan modernisme ini menganggap bahawa orang Barat yang datang ke negara kita ini, contohnya lah, sebagai golongan yang membawa kemajuan. Okey. Sejarah dikekalkan dengan fakta. Ini antara ciri-ciri modernisme lah. Okay. Golongan modernisme menekankan kepada fokus naratif-naratif besar di samping mementingkan kesahihan maklumat. Anda tengok pasca modernisme macam mana dia punya ciri-ciri dia. Faham modernis berteraskan logosentrik, iaitu menekankan pentingnya akal fikiran yang rasional dan buktian sains dalam menentukan kebenaran. Jadi sains bagi mereka, so kalau patah balik apa yang belajar minggu lepas kita belajar materialism kan. So materialism, so modernism ni dia ada kaitan juga dengan materialism. Sebab materialism ni nak tengok benda yang ada depan mata. Dibuktikanlah maksudnya. Okay, pemberian egosentrik, anthropocentrik dan eurocentrik telah disebarluaskan. Mereka mengagungkan kejayaan sains dengan kemunculan ahli falsafah baru seperti Bertrand Russell dan Karl Popper yang bawa aliran modernis dan positivism. Okay. So yang diagungkan ialah kejayaan sains itulah. Cipta itu, cipta ini. Okay. Seterusnya interval. Okay. Ini pasca modernism. Kalau pasca modernism tak macam mana? Okay. Pemikiran pasca modernism adalah kesinambungan daripada pemikiran modernism tadi. Tapi dia advance. Dia banyak tak bersetuju dengan modernism sebab dia kata modernism yang tadi tu banyak kelemahan, okey, tak sempurna. So pasca modernism datang dengan benda yang baru yang mana mereka menganggap benda moden tadi perlu dibaiki. Modernism itu perlu dibaiki dan namanya lah pasca modernism. Okey. Ideologi ini memerangi bukan berperang. Mana memerangi, mana improve lah. Okey. Ideologi modernism yang berterusan, logocentrism, iaitu menekankan rational, reasoning, sains dalam memahami semua perkara. So, sains ini perlu dibuktikan kan. Buktikan, saya buat contoh yang cecair A 1 liter campur cecair B sama dengan cecair C 2 liter boleh memusnahkan satu rumah. Kalau nak semakin banyak, tambah kan plot-plot graf kan. So dibuktikan tak benda tu? Bukti. Contoh. Okay. Golongan pasca modernisme pendapat insan bukan hanya terdiri pada aspek intelektual, tapi juga emosi, intuitif, keranian dan sebagainya yang perlu dihargai. Jadi orang pasca modernisme dia memperjuangkan inilah. Jasmani, emosi, rohani, intelektual. Jeri tadi. Tapi dia anti kepada asas-asas kebenaran dan hakikat dan cenderung untuk mengubah sejarah. Dia kata sejarah yang ada itu
ditulis oleh pemenang. Okey. Okey. Pasca modernism, kalau tadi modernism menganggap Barat ialah simbol kemajuan. Oh, dia datang, orang modernism anggap bila Barat datang, walaupun melalui penjajahan, dia anggap benda itu membawa kemajuan. Sebelum ini tak ada kereta api, ada stesen kereta api. Sebelum ni tak pernah ada kereta, ada kereta. Sebelum ni dalam tanah rupanya ada lombong, ada biji timah. Dia orang putih datang baru nampak biji timah, baru nampak biji besi. Okay, dia mengatakan itu. Contoh-contoh itu sebagai hujah mereka bahawa kedatangan Barat ini nak mengubah kita, nak mengubah menjadi lebih baik. Sedangkan pasca modernism menganggap bahawa yang datang itulah menjajah. Mereka ingin memeras segala-galanya hasil mahsul kita. Okey, soalannya ialah, andai katalah, soalan contoh andai kata kalau mereka tahulah pada tahun 1997 sebelum merdeka, mereka tahu kan negara kita ada petroleum kan, agak-agaknya kita merdeka tak lagi sekarang? Soalan. Okey. Logik ini meresap ke dalam berbagai disiplin ilmu termasuk ada antropologi, psikologi, sosiologi, sejarah, politik dan lain-lain. Sikap tengah membesar tata mereka tak kisah kehilangan sejarah, jati diri, agama, tradisi, tak kisah. Agama dianggap sebagai boleh diubah mengikut akal. Maknanya perlu agama tu boleh diamal tapi perlu sesuai lah. Perlu sesuai dengan budaya dan masa manusia. Sebab itu kalau sekarang tengok kan, ada orang pergi solat raya je. Solat biasa tak solat hari biasa. Persoalan falsafah dan aliran metafisik berkaitan dengan agama Buddha dianggap tidak lagi relevan. Macam zaman saya dulu lah, saya dulu sangat jarang nak jumpa orang perempuan yang tak solat. Yang tak solat jarang. Sekarang tak ada orang kata kan. Kalau dulu kalau tak solat tu lelaki tu ramai yang jumpa. Ramailah kan kawan-kawan kita. Dulu-dululah. Tapi jarang kedengaran orang perempuan tak solat. Tapi sekarang ramai pula kalau dari ruangan komen mengaku tak solat. Apa hujahnya? Di ruangan komen media sosial, saya kan selalu baca komen. Ada ramai yang bertanya macam mana nak bertobat, macam mana nak pergi umrah, nak kena tobat dulu baru pergi umrah ke, macam mana nak qada solat yang dah tinggal puluhan tahun, belasan tahun dahulu. Persoalan falsafah dan aliran metafisik dikaitkan dengan agama pula dianggap tidak lagi relevan. Hal metafisik yang kita bincang minggu lepas dianggap benda-benda macam tak relevan. Orang kata dia tu awak tak boleh buat macam ni tau. Nanti kan kena azab dalam kubur. Apa kubur? Kubur lah. Betul ke kena azab? Betul ke saya kubur dia? Dia tanya macam tu. So, adakah dia menjadi sekular? Of course lah, kalau tanya macam tu. Dia tak percaya. Tak percaya kepada kehidupan akhirat. Mementingkan simulakra dan realiti ciptaan. Apa perbandingannya pula? Konsep asal pasca moden. Konsep asal pasca moden, hidup hanya di dunia, akhirat tak ada. Akhirat tak percaya. Fokus tak ada nanti kecil, benda-benda kecil. Semua kebenaran bergantung pada konstruksi budaya semata-mata. Kalau benda itu dianggap benar apabila budaya tempatan itu majoriti cakap macam tu. Dia bukan berpaksi kepada ilmu. Dia berpaksi kepada penduduk setempat. Contoh, masyarakat itu suka mencuri dan dianggap
maka dia anggap mencuri itu betul. Sebab ramai dah budaya macam tu. Ha. Sedangkan kalau berpaksikan kepada ilmu, tidak. Dia bergantung kepada ramai orang. Majoriti lah, majoriti. Sedangkan kita kalau ada ilmu, kita tak kira benar atau salah itu ditentukan oleh ilmu itu. Bukan ditentukan oleh majoriti macam mana, tidak. A dengan B. Ramai orang cakap A jahat, B baik. Sedangkan B yang jahat, A baik. Tapi mana kau orang cakap, itu A. A jahat tu. Contoh. Betul. Ya. A jahat. Macam tu. Sebab dia anggap budaya itu. Bila budaya mengiyakan perbuatan itu, dia anggap yang datang walaupun ia benar, tapi ia minoriti, dia anggap tak benar. Okey. Skeptisism terhadap kemajuan, persoalan falsafah dan aliran metafisik yang berkaitan dengan agama pun dia anggap tidak relevan. Okey. Modernism versus pasca modernism. Apa dia punya beza dia? Okey, mau fokus pada narasi besar, yang ini mau kepada narasi kecil. Okey, barat simbol kemajuan, ini barat simbol penjajahan. Okey, dengan adanya segala-gala yang boleh dilihat dengan mata kasar, golongan modernism ni menganggap bahawa penjajah bagus, dia datang bawa kemajuan, ekonomi semakin meningkat. Tapi dalam masa yang sama, bila orang putih datang, contohnya Mat Salleh datang, kuasa-kuasa politik orang Melayu, Raja Melayu tergadai, terhakis. Contohnya bila ada Malayan Union, Raja tugas dia apa je? Dibuat macam tu kan, diperkotak-katikkan macam tu. Okey, jadi kalau orang yang menyokong Malayan Union, dia tak kisah benda tu. Dia tak kisah. Raja hilang kuasa ke, apa orang Melayu hilang kuasa ke pada masa itu, dia tak kisah. Dia kira yang membawa kemajuan itu, itulah dia. Membentang kesahihan dan keaslian maklumat, menerapkan pemikiran secara masyarakat atau umum. Barat adalah simbol penjajahan, yang mana mereka ada kesedaran bahawa bila penjajah datang, mereka bukan semata-mata nak membangunkan kita. Mereka ada niat lain, iaitu niat untuk menyebarkan ajaran mereka dan menguasai ekonomi kita. Seterusnya, mementingkan Islam mukra, pemikiran berdasarkan niches dan identiti kumpulan. So, identiti kumpulan kita ni sekarang macam mana? Berbagai-bagai kan. Kita banyak kumpulan. Kalau dulu tak banyak kumpulan, sekarang banyak kumpulan. Kumpulan, kalau kita tengok macam ni lah, hobi. Hobi kalau tengok hobi sekarang macam mana? Secara spesifik kan. Ada orang main ni. Kalau dulu hobi very open lah, hobi. Kalau masa lapang apa? Kalau budak lelaki main bola. Itu je lah. Kalau yang tradisional lah. Nak kata main bola tu tak tradisional sangat. Cumanya secara umumnya, kalau awak pergilah ke seluruh negara, kalau petang-petang orang budak lelaki main bola. Mesti main bola. Sekarang macam-macam. Main game tu, game ni, PUBG, Dota lah, apa semua bagai tu. Okey. Baik. Itu antara contoh lah. Banyaklah game lain. Contoh yang terdekat dengan kita. Okey, modernism dan pasca modernism, apa beza dia? Sejarah sebagai fakta. Jadi sejarah ditulis oleh pemenang. Memandangkan mereka menolak bahawa penjajah datang tu mereka tolak. Bukan bawa kemajuan, tapi mereka datang untuk menjajah. Jadi mereka menyatakan bahawa sejarah ditulis oleh pemenang. Okey. Yang ni pula sejarah sebagai fakta. Tak boleh diubah. Geng ni pasca moden, dia nak mencari gali sejarah yang betul-betul. Okey. Modernism, kelas-kelas sosial jelas. Kelas sosial jelas. Sekarang asas tidak jelas kepada kesatuan masyarakat. Dulu kalau kelas sosial, kalau buruh lah. Kalau kerja pejabat. Okey, kelas yang besar lah. Okey. Kalau toke, macam tu je. Sekarang, kalau ikut pengkhususan kerja, sangat detail.
Dia tak macam dulu, kelas sosial kita kalau ikut pekerjaan kan. So sekarang disebabkan oleh perubahan yang banyak sangat ketara, so dari sudut kelas sosial kita tak jelas, asal tak jelas. Sebab dunia sudah berubah. Kerja-kerja sekarang, kerja-kerja yang bersifat baru, yang mana ia adalah macam sementara tumbuh seperti cendawan. Contohnya apa? Kan kita panggil itu sebagai ekonomi gigs, GIG. Ekonomi gigs, ekonomi yang bersifat pekerjaan sementara lah. Contohnya apa? Kalau dulu yang saya cakapkan kan, kalau buruh, petani, kerja-kerjaan, kerja swasta, tak ada ni sangat. Sekarang kalau kalau zaman fahaman modernism dulu, contohlah hantar barang, pos, surat ataupun bungkusan. Soalan dia ialah, bungkusan ni yang hantarnya Pak Mak Postman ke hantar? Ataupun Abu Postman ke yang hantar surat engkau ni? Kalau sekarang, tak boleh cakap macam tu. JNT ke apa ni? Bukan. Oh ni flash. Oh okay, flash. So syarikat penghantaran sudah tumbuh dengan banyak. Okay. Contoh kalau dulu kan, kalau pergi mana-mana naik bas, kan naik bas, bas mini ke apa kan, naik teksi. Sekarang ada kereta sendiri, kenderaan sendiri. Kalau naik kereta orang pun namanya Grab, namanya Uber. Okay. So pekerjaan itu bertindak lapis. Contoh, seseorang sekarang kadang-kadang dia bekerja 2-3 kerja seorang. Kalau dulu, kalau petani ya. Petani lah dia. Kalau kerja-kerjaan lah. Sekarang tidak. Sekarang walaupun dia balik kerja swasta ke kerja kerjaan, dia pass out pukul 5, 5 minit, dia start kereta, dia daripada Shah Alam, duduk Rawang. Katakan, rumah dekat Rawang, kerja Shah Alam. Kata, buka apps lah, apps Grab. Dia buat Grab pula, cari duit. Sementara nak balik rumah kan, pukul 5, 6, 7, 8. Pukul 8 lambat lagi. Baik buat Grab tu pusing-pusing 3 jam. Kok dapat duit? Macam tu. Ada orang, lepas balik kerja, rehat dia kejap, malam jual burger. So lain kan, lain, sangat berbeza. Budaya tahap tinggi. Kalau dulu budaya tahap tinggi dari sudut mana ya? Banyak jenis lah tingginya ni. Tinggi dari sudut sebab dia juga berkait dengan keintelektualan. Tetapi sekarang ni budaya tinggi dengan rendah kabur. Kadang-kadang budaya, contohlah budaya rekreasi. Budaya rekreasi sekarang berbeza dengan rekreasi dulu. Contohlah saya ambil camping. Camping kalau dulu, camping ni very simple, tak sangat costing, tak melibat costing yang tinggi. Biasa-biasa je. Kalau pergi pantai lah. Kalau air terjun lah. Tidak melibatkan modal yang besar. Sebab dia bukan benda yang trending, benda yang viral dan sebagainya macam sekarang. Dulu kalau bawa makan pergi camping atau pergi berkelah lah, dengan modal yang kecil lah, bawa mak bawa apa-apa kan, goreng kat rumah, pergi sana makan ramai-ramai, mandi-mandi sebagainya. Okey, kalau sekarang patut guna pula kemah yang canvas tu. Canvas warna kali biru tu. Sekarang canvas kali biru tu orang buat lapik letak daging musim korban. Nanti raya haji ni banyak guna canvas tu, canvas biru tu. Okey. Habis sekarang guna apa? Sekarang guna kemah mana? Kemah yang dikomersialkan. Namanya pelbagai nama, antaranya Black Dog. Okey. Jadi bila mana orang yang berfikiran budaya yang macam dulu, budaya recreation seperti mana dulu, nak pergi berekreasi macam sekarang, camping, dia jadi segan dah. Sebab orang di keliling dia dikuasai dengan perkara-perkara baru berikut. Contoh, menggunakan jenama-jenama yang mahal, camping. Okay?
semua sekali siap dengan periuk, apa segala bagai, gelas lah apa semua, sangat apa dia panggil, sangat partikular lah benda itu. Itu je nama ni. Oi, modalnya 10,000, 15,000 semua tu. Sedangkan orang zaman dulu pergi berkemah, kemah tu canvas tu RM20. Dapur, bawa dapur, dapur tu. Gas lah, bawa gas, tong gas kecil tu kan. Apa lagi? Kursi pun mana ada je lah. Tak bawa kursi. Sekarang kalau camping, siap dengan bawa bunga, sofa, apa lagi? Frame, lepas tu, apa tu? Di atas meja tu letak. Camping di mana-mana tu. 19 Mei 2026. Campsite mana? Cik, ambil gambar. Nampak? Dulu tak ada. Dulu kenangan gambar biasa je. Gambar, lepas tu guna Kodak. Sekarang tak ni dah. Okay. Keseriusan niat dan tujuan. Sekarang permainan niat dan tujuan. So apa-apa pun walaupun niat dan tujuan dipermainkan boleh di-tag. Okay. Keluarga sebagai unit utama binaan masyarakat dan negara. Keluarga hanyalah alternatif. So sekarang nak kahwin ke tak nak kahwin, terpulang lah. Kalau dulu tak nak kahwin, dia jadi macam pelik. So kalau orang perempuan, kalau zaman dulu umur 19, 20 tak kahwin lagi tu dah bising lah. Sekarang normal lah, normal. Dengan budaya belajar pula kita kan, di universiti umur 20 kadang-kadang baru masuk universiti, takkan nak kahwin. Okay. So berbeza. Seterusnya. Okey, kaedah penyebarluasan fahaman dan konstruktivism memusnahkan realiti, makna lama dan mencipta realiti dan makna baru. Pseudo realiti, penyelewengan ilmu. So ilmu ada diseleweng, ya, ilmu diseleweng. Okey, kadang-kadang dicuri ilmu. Okey. So diseleweng. Okey. Relativism memusnahkan atau menyamaratakan darjat realiti, ilmu dan nilai. Ilmu yang suci dianggap sebagai komoditi barangan dikomersialisasi di universiti. Contoh, ilmu diperdagangkan dengan charge harga yang mahal. Contoh saya cakap dalam kelas awak gitu, kursus perniagaan. Saya tak cakap salah tapi saya tertanya dengan ilmu yang diterapkan dengan kos puluhan ribu. Manakala apa yang diajar itu dekat surau masjid pun boleh ni kan. Pagi bangun awal, berselawat 1000 kali sehari, baca Al-Fatihah untuk beberapa yang dah meninggal dunia, solat duha kurang-kurangnya 4 rakaat, jangan lupa mengaji Quran, jangan lupa sedekah subuh, kan? Benda-benda macam tu sebenarnya tak perlu bayar pun. Rajin pergi masjid, rajin pergi surau dapat. Tapi ada orang bayar. Puluhan ribu ringgit yuran bayar. Adalah benda-benda lain. Tapi sebab tu saya ulang sekali lagi, saya tak cakap salah masuk benda itu. Cuma nak dibandingkan dengan apa contohlah yang UiTM tawarkan. Contoh-contoh. Diploma perniagaan ataupun diploma marketing, tak apa-apalah apa-apa. Kos berapa? Sama macam tu juga kan. Dapat sijil lagi diploma. Andai kata gagal berniaga pun, dengan sijil tu dapat apply kerja. Dapat kerja dengan orang. At least. Okay. So ini bukan hal betul atau salah. Tapi kita bayangkan bahawa betapa orang mengkomersialiskan benda ini. Sehingga kan macam-macam dijual. Okay. Sedangkan benda itu boleh diperolehi secara percuma sahaja. Tak perlu bayar pun. Tapi orang kita suka benda yang berbayar. Banyaklah benda lain. Benda lain pun banyak. Contoh, nak dapatkan vitamin. Kan? Kita payah-payah pergi beli kapsul vitamin. Sedangkan pagi pukul 8 tu matahari. Bukan vitamin ke? Jemur dek bawah matahari. Sampai pukul 9 ke 9.30 sejam kan?
Antara pukul 7 sampai pukul 9 ke, sampai pukul 8.30 ke. Okey lah, vitamin. Free of charge. Besar lagi. Atas langit. Direct, hang buat. Okey. So, tapi kita tak duduk tengah panas. Tengah panas pukul 7 tu, kita rasa panas. Sedangkan ia adalah bekalan vitamin. Nampak? Kita dipensionkan. Memusnahkan keunikan realiti ilmu dan nilai dengan menerbitkan pilihan yang pelbagai. Okay. Pluralism agama, LGBT dan sebagainya. Fetishism, mengisi dan mencipta roh atas semangat baru dari kemusnahan dan penciptaan baru ini. Contoh kalau manusia, robot, AI, AI sekarang, bayi tabung uji, dan macam-macam lagi lah. Okay. Okey, ini contoh serangan ideologi. Masjid liberal. Masjid liberal contoh apa? Khutbah disampaikan oleh wanita ataupun imam sembahyang Jumaat, ataupun sembahyang biasa. Wanita jadi imam pada lelaki. Okey, LGBT, hedonism. Nanti tengok hedonism ni apa ya? Satu penerangan nanti. Hedonism. Okey. Ini punya ciri-ciri lah. Ada epistemologi, ontologi dan aksiologi. Okay. Ini perbandingan antara pandangan pasca modernism, pandangan modernism dan pandangan Islam. Okay. Apa yang membezakannya? Okay. Kalau tengok sini kan, pandangan pasca modernism, epistemologi apa semua lebih kurang sama lah. Pandangan modernism pula merupakan ilmu akli dan indrawi. Tiada prinsip nilai yang tetap, tapi menurut situasi. Kalau Islam mengisbatkan kewujudan hakikat sebagai benar, objektiviti benar hidup. So lebih kurang lah. So aksiologi lebih lagi lah. Okey, kita tengok yang saya buat tambahan nota. Okey. Kalau tengok ini. Okey, ideologi ism politik. Dalam politik lah. Ism dalam politik. Baik. Dulu dunia dipecahkan oleh dua blok. Ini awak belajar sejarah dulu. Dua blok. Blok timur dengan barat lah, ataupun dipanggil blok komunis versus blok kapitalis. Okey. Ataupun blok barat lah. Okey, di dunia ni kalau tengok betul, tengok betul sikit lagi ni. Okey, ni. Okey, baik. Okey. Ini Rusia. Ini blok timur. Sini. Ini blok timur, ini blok barat. Ini blok barat lah. Dikatakan blok barat. Ini blok timur. Okey. So timur ini Rusia, kalau dulu dipanggil Soviet Union, USSR, Soviet Union. Okey, tengok sini. Ini Rusia. Dulu USSR merangkumi ini tahu, Belarus, Ukraine. Apa ni? Ni Azerbaijan. Sini. Iran taklah. Turkmenistan, Afghanistan, Tajikistan, Kazakhstan, Uzbekistan. Ni semua ni. Ukraine apa semua ni. Ini semua adalah negara-negara di bawah USSR. Negara-negara yang mengamalkan fahaman komunis. Manakala blok-blok barat pula, inilah blok barat ini sini. Sini. Perancis, tapi Jerman, tapi tak bermaksud negara lain tak ada tau. Negara Eropah lain tak bermaksud fahaman komunis ni tak masuk tau. Masuk. Contoh Jerman. Jerman.
Mana Jerman? Ni, Jerman. Jerman dulu ada Jerman Barat, ada Jerman Timur tau. Dia hujung 90-an baru bergabung. Dulu Jerman Barat pro Barat. Jerman Timur pro ni, pro apa komunis ni. Dia ada tembok tengah ni, tembok Berlin namanya, tembok Berlin. Okey, tahun 80 lebih runtuhnya tembok Berlin. Okey. Sama juga ni, Slovakia apa semua ni. Cuba kita tengok balik USSR USSR map. Map apa ni? Okey. Ingat betul ni Okey, kita patah balik, kita tengok USSR map Okey, yang merah pekat tu Rusia. Yang merah pekat tu Rusia. Okey. Cik sangat. Alah, tak boleh nak besarkan lah. Ni. Alah, kecil juga. Okey, ni besar sikit lah. Okey. Yang merah pekat, yang ada lambang tu, lambang sabit dengan tu, tukul tu, itu Rusia. Tengok yang saya cakap tadi. Ini yang pengaruh dia ni. Yang merah biasa ni, merah slow. Slow rate ni. Ni. Tajikistan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Kazakhstan. Ni apa ni? Azerbaijan, Georgia pun sama. Ukraine, Moldova, Belarus, Lithuania, Latvia, Estonia. Ni. Besar tau. USSR ni besar. Okay. Kalau sekarang yang ni lah. Sekarang tak nampak lah. Okay. Sekarang dah merdeka. Bila negara-negara itu di bawahnya merdeka, yang tadi merdeka, okey, bila negara-negara bawah tadi merdeka, jadi Rusia tinggal seorang lah. Seorang-seorang pun besar je, okey, besar. Tapi di lain-lain ada tak terpengaruh dengan sosialis ke apa? Ada. Contohnya Sweden, Norway, Denmark, okey, dia terpengaruh dengan sosialis, sosialis demokrat, okey. Jangan ingat negara-negara lain tak ada contoh yang lain contoh lain okey ni. Ini komunis lah, komunis. Ini. Ni Korea ni. Korea Utara, Korea Selatan, China. China komunis, China. Okey. Dia pada komunis China kan. Ni. Korea Utara ni dia pro Rusia. Sampai sekarang pun. China, Korea, Rusia satu geng. Okey, dia pro yang ni Korea terpecah dua, Korea Selatan, Korea Utara. Okey. Ni ibu negara Pyongyang, ini Seoul. Okey.
Ada lagi negara-negara lain yang dia ada dua. Ini Jerman, banyak negara-negara lain pun. Dia ada ni. So maksudnya fahaman-fahaman komunisme, sosialisme ini meresap masuk ke dalam ruang-ruang yang ada. Okey. Cuma sekarang dah tak ni lah, macam di Malaysia juga sama juga. PKM dulu kan. Okey. Apa dia punya komunisme punya ni, punya ciri-ciri, falsafah dia apa? Okay. Bertujuan menggantikan harta persendirian dan ekonomi berasaskan keuntungan dengan pemilikan awam. Maknanya dia clash dengan kapitalis. Kapitalis ialah ekonomi berasaskan keuntungan peribadi, keuntungan syarikat. Dia tidak, dia perjuangkan pemilikan awam. Kawalan komunal sekurang-kurangnya alat pengeluaran utama. Contoh lombong, kilang apa semua tak boleh dimiliki oleh individu, kena dimiliki oleh negara. Okay. Ideologi komunis. Okay. Komunis ada salah satu bentuk sosialisme. Bentuk yang lebih tinggi dah maju menurut penyokongnya. Okay. Jadi pada suatu tapi betul ke sebenarnya dari sudut amalan, adakah negara-negara berikut, contohnya saya sebut ke sini kan, ni. Pada suatu ketika kira-kira 1/3 daripada dunia, saya dah tunjuk tadi, di bawah kerajaan komunis, terutamanya Republik Kesatuan Soviet. Okey, Soviet Union lah. Hari ini, komunisme ialah bentuk kerajaan rasmi di mana 5 negara sahaja. China, Korea Utara, Laos, Cuba, Vietnam. Cuba tengok Korea Utara. Korea Utara dia punya presiden hidup mewah. Habis nak menyamaratakan hak milik negara pula. Tak boleh dimiliki individu. Dia sendiri pun memiliki individu. Okey. Jadi itu hanya cakap kosong je lah. Cakap kosong. Okey, walaupun pun tiada satu pun dan daripada ini memenuhi definisi sebenar komunisme. Sembang je lah. Okey, nak buat betul-betul tak boleh sebab dia clash dengan kehendak kepentingan diri masing-masing. Terutamanya yang berkuasa itulah. Okey. Sebaliknya mereka boleh dikatakan berada dalam peringkat peralihan antara berakhirnya kapitalis dan penubuhan ke komunisme. Tengah-tengah lah fasa peralihan. Fasa kemudian telah digariskan oleh Karl Marx dan ia termasuk penciptaan pemerintahan diktator proletariat. Walaupun kedua negara ini mempunyai kerajaan authoritarian, komitmen mereka untuk menghapuskan presiden boleh dipertikaikan sebab mereka pun kehidupan pun macam orang kapitalis juga lah. Tapi memperjuangkan komunisme. Kata mulut menjuangkan komunisme tapi cara hidup lebih kurang kapitalis juga. So pakai kereta mewah, rumah mewah, ada istana dan sebagainya. Rakyat duduk macam biasa. Tapi kalau dia nak sama rata, dia sendiri sebagai presiden tak perlulah duduk di rumah mewah. Duduklah sama rata dengan macam rakyat-rakyat kan. Barulah betul dia mengutarakan apa yang dicakapkannya mengenai komunisme ini. Jadi adakah komunisme bertentangan dengan Islam? Yes, bertentangan dengan Islam. Sebab dalam Islam kita ada, kalau kita belajar tentang kebebasan. Kebebasan. So siapa-siapa saja hidup di muka bumi ini, dia ada hak bebas untuk apa? Untuk mengumpul harta, untuk hidup, untuk mendapat pendidikan. Dia ada hak. Dan ia dijamin bukan setakat perlembagaan, dijamin oleh agama Islam sendiri pun. Jadi adakah ia bertentangan dengan ni? Dasar ini bertentanganlah. Ini tak boleh. Dia kata tak boleh dimiliki oleh individu. Dia nak dimiliki oleh ni kawalan. Sedangkan kita tak ada masalah. Kilang ke, nak buat kilang, ada duit banyak buat kilang, buatlah. Okey. Seterusnya. Okey, sosialisme. Okey, tujuan menyeru kepada umum dan bukannya pemilikan atau kawalan persendirian ke atas tanah dan sumber asli. Menurut pandangan sosialis, individu tidak tinggal atau bekerja secara bersaingan tapi hidup bekerjasama antara satu sama lain. Tambah pula, semua yang dihasilkan oleh orang ramai dalam erti kata tertentu adalah produk sosial dan setiap orang yang menyumbang, yang mengeluarkan suatu barangan berhak mendapat bahagiannya di dalamnya. So orang menyumbang dapatlah hak dia. Sebab dia telah menyumbangkan. Oleh itu masyarakat secara keseluruhannya harus memiliki atau sekurang-kurangnya mengawal harta untuk faedah semua ahlinya. Umumnya, sosialisme
mempunyai ciri-ciri berikut. Pemilikan kolektif, sumber pengeluaran kilang tanah apa semua ni dimiliki oleh negara. Habis kita ada tanah masing-masing sendiri. Clash tak dengan dia? Clash lah. Okay. Pengagihan kekayaan yang adil. Dia kata adil lah. Dia kan kata adil. Cukai progresif, sistem kebajikan, pendidikan, kesihatan percuma dan murah. Yang ni pendidikan, kesihatan percuma apa semua. Okay, murah. Okay, atau murah. Macam kita pergi hospital sekarang bayar RM1 je kan? Bayar RM1 je kita warga negara. Hospital apa? Hospital pakar RM5. RM5 dah mampu lah kan. RM5 tak mahal lah, tak mahal. Okay. Jumpa doktor pakar kan, bayar RM5 daftar. Kalau rawatan biasa, sakit luar apa semua RM1. RM1 je bayar pendaftaran. Habis nak berapa ringgit, RM1 kalau mahal tak tahulah. Okay. So, bersyukurlah, bersyukur. Okay. Kawalan negara yang strategik. Kerajaan mengawal sektor penting untuk elak eksploitasi air, elektrik, kesihatan, pengangkutan awam. Menolak jurang kaya miskin dasar distributif untuk memastikan tiada yang terlalu kaya, tak ada terlalu miskin, dan keutamaan kepada pekerja-pekerja minimum, gaji minimum, keselamatan pekerja, hak bersuara, keselamatan pekerja. Contoh negara yang mengamalkan sistem sosialis, Denmark, Norway, Sweden. Yang dinamakan sosialisme demokratik. Okay. So ada persamaan tak antara komunisme dengan ini? Komunisme dengan sosialis? Adalah. Komunisme ni tahap yang tinggi lah. Tak akan capai punya. Susah nak capai lah. Sosialisme pun susah akan capai ni kalau tengok kan. Dan ini lah bertentangan. Mana mungkin dia menghalang orang daripada memiliki harta. Tak boleh. Islam tidak macam tu. Islam bagi keterbukaan untuk memiliki sebanyak mana awak janji, awak hasil usaha awak sendiri. Bukan pergi rompak bank, perasugut orang, buat kerja yang menyalahi hukum Islam dan sebagainya. Bukan begitu. Nak cari harta, carilah. Okey. Diberi kebebasan. Seterusnya, Islam, sekularisme dah bincang tadi. Okey. Hedonisme, okey. Satu fahaman atau gaya hidup menganggap keseronokan kenikmatan sebagai tujuan hidup utama. Orang yang berpegang kepada hedonisme akan mencari kesenangan, kesenangan dan hiburan sebagai keutamaan. Mereka mungkin mengelak perkara yang dianggap susah, menyakitkan atau tidak menyeronokkan. Contohnya berhibur, berpesta, berseronok tanpa memikirkan tanggungjawab. Main game 24 jam pun hedonisme juga tu. Mengutamakan kemewahan, kesenangan hidup semata-mata. Itu antara hedonisme. So banyaklah contoh-contoh yang saya bagi. Contohnya racism, banyak. Kalau kelas lain, kelas kita ni kelas awak ni 3 grup je. Kalau kelas lain sampai 10 macam-macam lah. Racism ada, liberalism, capitalism. Capitalism apa? Ada tak grup awak buat capitalism kan? Lagi apa lagi? Pragmatism, okay. Behaviorism, humanism, digitalism. Banyak. Sangat banyak. Patriotism. Okay. So banyak di dunia, sangat banyak ism lah, fahaman-fahaman lah yang dipegang oleh manusia. So biasanya kalau perhatikan, kalau seseorang itu dia sekular, dia mesti dia liberal, mesti. Dia benda ni berangkai tau. Dia mesti liberal, dia mesti kapitalis, dia bersetuju dengan kapitalis, liberal, kapitalis, sekularism, dan dia juga hedonism biasa. Hedonism. Dia tak akan jadi awak seorang Muslim sejati. Tapi awak juga kapitalis. Tak, dia tak akan jadi macam tu. Dia clash. Sebab tu Islam tak ngam dengan semua ni. Okey, tak ngam. Okey. So itu saja untuk kuliah hari ini. Ada soalan ke?
Ada soalan boleh tanya. Siapa tak datang ni? Syirah 14 termasuk saya. 4 orang tak datang. Sorry, 16. 3 orang tak datang ni. Okay. Syamil, awak tak ada email UiTM ke? Tak boleh nak login Ustaz. Oh, patutlah. Okay, tak apa. Tak apa. Janji masuk kelas je, tak apa. Sebab awak selalu masuk kelas online ni guna email luar kan. Saya kena admit lah, kena approve. Jadi itu saya pelik. Okay, tak ada hal. Mana-mana je lah. Janji masuk kelas. Oh, 4 orang. Tak apa. Hari ni saya pasang saya punya software tu. Jadi alhamdulillah jadi. Jadi ni naik butang ni. Jadi saya check lah dekat attendance. Okay. So okay, penghantaran assignment. Okay, sedikit mengenai assignment Okay, ada yang bertanya lah, tak kisahlah siapa bertanya, grup lain ke grup awak ke, tak kisahlah. Okay, video tu bukan video presentation tau. Dia video content macam YouTube, macam TikTok yang video seminit apa semua kan. Contoh. Kalau awak kata awak nak video kan seminit kan, ambil je lah part yang pendek dalam awak punya assignment. Contohnya lah definition makanan ke, definition komunisme ke, cerita komunisme ni apa, negara mana yang terlibat dengan Islam terima tak komunisme? Kesimpulannya, adakah Islam menerima komunisme? Jawapannya tidak. So 4-5 orang cakap sebaris 2 baris seorang pun dah cukup dah dalam tu. Kalau nak semua cakap lah. Kalau nak tunjuk muka tak pun buat voice over. Ambil part-part tertentu je sudahlah. Seminit. Seminit kan. Memanglah saya letak 1 hingga 2 minit. Okay, baik. Itu yang pertama. Yang kedua, video itu save dalam Google Drive je. Save dalam Google Drive. Nanti nak submit assignment secara soft copy, awak letakkan link Google Drive awak tu di depan front page assignment poster infografik. Assignment ada 2. Assignment 1, essay. Assignment 2 ni. Depan tu kan ada front page. Letak je link tu kat situ. Tapi pastikan buka lah. Jangan pula saya kena request nak tengok video lah apa semua. Buka terus awak punya tu. Okay, baru boleh saya tengok, saya boleh nilai, marking. Okay. Soalan lain antaranya yang lain lah. Tak kisahlah awak tanya, tak tanya saya nak cerita juga. Soalan lain ialah, okay, hantar bila? Hantar bila? Saya cakap itu hantar bila kat awak? Week 9 hantar soft copy. Lepas tu minggu depannya time kita jumpa kelas tu hantar fizikal. Betul. Betul lah. Samalah dengan kelas pagi tadi, sama juga. Maknanya sebab apa? Sebab week 9 tu nak hantar hard copy tak boleh sebab kita cuti kan. Betul tak? Hari Selasa. Isnin, Selasa cuti, betul? Betul. Sebab tu tak hantar, sepatutnya hantar hard copy tu hari Selasa minggu 9. Tapi memandangkan minggu 9 tu memang kita cuti kan, Isnin dan Selasa. Hantar minggu depan lah, tapi soft copy tetaplah hantar minggu ke-9. Minggu ke-8. Minggu 8 ya Allah tangku. Minggu ke-9. Allah. Minggu 10 kita jumpa kan. Minggu 10 kita jumpa. Baru hantar hard copy. Minggu ke-9 tu hantarlah soft copy dulu. Nanti saya bagi email. Dan saya bagi email berserta dengan arahan macam mana nak hantar, apa perlu ada, checklist apa semua detail. Awak je tak baca kadang-kadang. Lepas tu tanya, itu macam mana, ini macam mana. Sedangkan benda tu dah detail dalam tu. Okay. Lain, apa lagi lain lah. Penyertaan masalah, kurang-kurangnya ada 3. Biasa student tanya lah. Penyertaan masalah kurang-kurangnya ada 3. Rujuk surat khabar. Surat khabar pun rujuk, jurnal pun rujuk.
tak masalah kan. Pengenalan, rujuk ensiklopedia dan sebagainya. Okey. Apa lagi ya? Itu je lah. Yang selalu student tanya lah. Sebab keliru kan. Okey. Video, pastikan ada gambar awak lah. Gambar, hujung video tu lah ada gambar ahli-ahli lah. Nama penuh dan sebagainya, nama matrik. Itu je. Nak buat voice over pun boleh, nak tunjuk muka pun boleh. Ringkas saja, ringkas. Okay. Dan pastikan awak mempunyai pemahaman yang betul. Sebab izm-izm yang awak buat ni, sebab kena faham. Kalau kita sebagai Islam, kita Islamis. Kita tak boleh terpengaruh dengan izm ni. Habis kenapa belajar? Belajar bukan nak suruh terpengaruh, nak suruh tahu. Nak suruh tahu dan nak suruh elakkan nanti supaya tak terjerumus ke dalam izm-izm ini. Sebab ada yang sudah terjerumus tapi tak tahu dia terjerumus. Sebab tu dia tak mengaku. Awak ni liberal. Tak. Awak ni sekular ni. Tak. Sebab dia tak tahu. Tak tahu apa maksud. Tapi perbuatan, percakapan, yes. Okay. Itu tujuan kita belajar. Bukan belajar nak suruh ikut, tidak. Okay. So kalau tak ada apa-apa soalan, itu saja untuk hari ini. InsyaAllah jumpa lagi pada minggu hadapan, kuliah bab 6 dan seterusnya minggu seterusnya bab 9. Lepas tu presentation lah. Presentation. Okay. So itu saja untuk hari ini. Sekian saja. Kalau ada persoalan boleh tanya dalam grup WhatsApp dan sebagainya. Itu je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Okey. Maaf saya batin jugalah. Walaupun Hari Adha kan. Okey. Itu saja. Jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih Ustaz. Okey. Terima kasih Ustaz. Bye.